Hai, salam sejahtera, salam hormat. Hari ni dia buat sikit pukul 10. Pukul 10 malam. Okey, jom kita sambung satu hari satu video. Jom baca buku, okey? Okey, baca buku bersama-sama saya. Alright, kita ke muka surat 143. Bila kita cakap tentang sistem pengangkutan ni, kita kena bercakap secara berbeza ikut mode transport tu, ikut jenis transport. Kalau kita cakap pasal pengangkutan udara, sistemnya berlainan. Okey, kita cakap tentang pengangkutan air, dia punya sistem dia berlainan. Jadi kita ambil satu contoh kat sini. Sistem jalan raya lah, highway. Okay. Jadi setiap negara dia akan ada major highway. Okay. Highway utama. Highway utama contohnya yang senang di Malaysia, kita ada highway utara selatan yang bermula daripada hutan kampung sampailah ke Skudai. Okay. Kemudian kita akan nampak pecahan-pecahan, pecahan-pecahan daripada highway utama tu. Contohnya yang dekat daripada highway hutan kampung tu, dia ada pecahan sampai ke Bukit Kayu Hitam. Kemudian sampai dekat Changlun, dia ada pecahan ke UUM dan pecahan ke Kuala Perlis. Itu maksud dia. Sama juga sampai ke Skudai, dia ada terus lagi sampai ke Pasir Gudang, Seri Iskandar dan sebagainya. Itu adalah pecahan daripada highway utama. Kemudian kita ada jalan raya state lah di negeri. Okey, di negeri. Jadi itu yang jalan-jalan biasalah yang masuk di dalam bandar, di kampung-kampung. Okey. Kemudian kita ada jaringan jalan untuk motosikal, basikal. Okey. Jadi itu sistem jalan raya lah bila kita bercakap tentang sistem jalan raya contoh. Okay, kalau kita nak bercakap pasal sistem pengangkutan udara, dia ada apa? Ada airport, ada node-node, sebagainya. Tak apa, kita kasih apa kemudian. Okay. Kita ke muka surat 144. Okay, 144. Okay. Kadang-kadang sistem pengangkutan ni dipengaruhi oleh pollution trends. Contohnya, bila datang kita cakap pasal karbon dioksida yang banyak, kan? Kemudian datanglah sistem-sistem seperti kereta hybrid, kereta elektrik dan sebagainya. Jadi, pengetahuan ataupun trend yang datang tu dia akan mempengaruhilah kita punya sistem pengangkutan. Okay. Kemudian special consideration. Okay. Kerajaan sediakan banyak laluan lah. Contohnya daripada Perlis nak ke Alor-Star ada banyak laluan kan. Boleh lalu Sanglang, boleh lalu Arau, boleh lalu Changlun. Okay. Ada banyak laluan. Jadi kadang-kadang pilihan laluan ni ada sebab-sebab tertentu lah. Sama ada nak menjimatkan jarak. Okay. Sama ada nak cepat. Okay. Jadi jalan mana yang orang pilih tu, dia akan mempengaruhilah sistem tu. Contohnya kalau orang tu lalu kat jalan tu selalu, mungkin kita akan berbesarkan jalan, kan? Lepas tu mungkin akan ada R&R kat situ. Okay. Kemudian destination. Destination ni maksudnya tempat nak pergi tu. Kita tengok contohnya destination macam Kuala Lumpur. Okay. Ramai kan orang nak bergerak daripada banyak tempat ke Kuala Lumpur. Okay. Berbanding katakanlah orang nak bergerak, contohnya daripada Kuala Lumpur TBS, ramai orang nak bergerak ke Pulau Pinang. Okay. Berbanding dengan daripada Kuala Lumpur orang nak bergerak ke Muar. Okay. Jadi bila banyak orang nak bergerak ke sesuatu kawasan, dia akan mempengaruhilah sistem tu akan jadi lebih besar daripada point A ke point B tu. Daripada tempat kita nak mula sampailah dekat destination, lokasi yang kita nak pergi tu. Okey. Kemudian daripada sinilah adanya berbagai-bagai jenis law ataupun teori-teori lah. Okay, teori-teori.
Salah satunya yang kita belajar adalah Law of Retail Gravitation. Okay. Law ni dibuat oleh seorang bernama Rayleigh pada tahun 1929. Law ni mengatakan bahawa pilihan pelanggan ni dia nak pergi mana, bergantung kepada besar mana sesuatu industri tu. Sesuatu industri tu. Contohnya kita kata orang di Napur banyak pergi Alustar untuk beli barang, sebab lebih banyak aktiviti jual beli mall, mall. Berbanding dengan orang Napur nak ke Simat Changlun. Macam tu. Jadi teori ni kata kalau ada satu bandar yang besar, banyak aktiviti jual beli, orang ramai, lebih banyak orang akan bergerak ke situ. Lingkungan orang nak bergerak tu ke situ. Jadi Rayleigh ni dia buat satu equation. Saya lupa dalam bahasa Melayu. Equation macam mana kita nak agak sejauh mana orang daripada sesuatu tempat akan datang ke tempat A ni. Contohnya Alustar. Orang sejauh daripada mana, lingkungan jauh daripada mana akan datang ke Alustar. Adakah daripada 50 km, adakah daripada 60 km akan datang ke Alustar. Alright. Jadi kalau tengok muka surat 145 ni, perasan tak B huruf besar dan B huruf kecil. Jadi maksudnya kita akan dapat jarak yang pointnya daripada bandar yang point yang kita pilih sebagai B tu. Sebab ada student saya kata kalau saya ganti B tu jadi A, boleh juga. Point dia akan sama juga. Point dia akan sama juga. Jadi bila kita dah dapat satu point di atas garisan pada muka surat 145 ni kan. Jadi ini dipanggil breaking point. Jadi breaking point ni kita boleh kata bermula daripada breaking point ni ke city A, orang di kawasan tu akan pergi ke city A. Bermula daripada breaking point ni ke belakang, dia akan pergi ke city B. Macam tu. Nanti kita akan buat latihan dalam kelas. Alright. Kita ke muka surat 146. Trip diversion curve indicates public transport market share as the function of the ratio of the travel time between the two modes of interest. Variables most likely include. Yang ni adalah tentang trip diversion curve ni, dia tentang kenapa orang memilih sesuatu jenis kenderaan. Kenapa? Dan benda ni kita fokus kepada public transport lah. Kita fokus kepada public transport, perkhidmatan awam. Jadi ada banyak. Sebab ada banyak, kita sambung video seterusnya. Alright. Public transit market.